mengumumkan ketibaan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana Muhammad, Yang di-Pertua Pekawanis dan tetamu-tetamu kehormat. Bismillahirrahmanirrahim. Manis bergula, hai Sri Muka, hidangan enak di waktu petang. Majlis bermula, tirai dibuka dengan ucapan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Majlis mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana Muhammad, Yang di-Pertua Pekawanis Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor. Yang berbahagia Datin Paduka Mastura Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Yang mulia Tunku Puteri Afifah Tunku Anur, Ketua Impak Sosial Bursa Malaysia. Yang berusaha Puan Mimi Saleh, Pengarah Projek Casa Kids Book. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ke majlis pelancaran buku cerita bergambar kanak-kanak Casa Kids Book pada hari ini. Bagi memberkati majlis, dijemput Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim Rukaini bin Abdul Rahim, Imam Masjid Stesen 7 Shah Alam, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkatan amalan salih yang kami lakukan ya Allah, dengan keberkatan namamu yang mulia, asma'ul husna wa sifatikal uzma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis kami ini ya Allah. Berkatilah majlis kami ini ya Allah. Rahmatilah majlis kami ya Allah. Jadikan perjumpaan kami perjumpaan yang dirahmati, dan perpisahan kami perpisahan yang terpelihara daripada segala dosa dan noda. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berkati usaha kami ini ya Allah. Ya Tuhan kami, usaha kami menjadikan umat-Mu, menjadikan masyarakat yang cintakan bacaan, yang suka membaca. Ya Allah, muliakanlah kami, umat ini dengan membaca ya Allah. Limpahkanlah, kurniakanlah ilmu pengetahuan kepada umat ini, kepada masyarakat ini, dengan bacaan-bacaan yang baik ya Allah. Lindungi kami semua ya Allah, lindungi anak-anak dan zuriat kami dari bacaan-bacaan yang tidak berguna dan merosakkan. Ya Arhamar Rahimin, ya Tuhan kami,
Tetapkanlah ganjaran kebaikan di sisimu ya Allah di atas usaha kami ini ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Kurniakan kejayaan atas usaha kami ini ya Allah, sehingga menghasilkan generasi yang cintakan bacaan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wahyumu yang pertama yang menganjurkan menuntut ilmu dengan dimulakan dengan bacaan. Ya Arhamar Rahimin, ya Tuhan kami, jangan dipesongkan hati kami setelah diberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Berikanlah kami bahagia di dunia dan bahagia juga di hari akhiratmu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Rahim Rukaini di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan montaj yang memaparkan perjalanan projek penerbitan buku cerita bergambar kanak-kanak Casa Kidsbook. Jurung-jurung kalinya, satu inkubator buku bergambar kanak-kanak dianjurkan dengan tajaan Yayasan Bursa Malaysia membawa tema kesedaran sosial dan alam sekitar bagi memupuk jati diri dan empati. Inkubator projek penerbitan buku bergambar kanak-kanak ini telah menarik 300 penyertaan, menerima 109 manuskrip dan selepas saringan dan pemurnian, 21 buku berjaya diterbitkan termasuk 3 karya khas Bursa Malaysia. Hasil jualan akan disalurkan untuk pembelian alat bantu dengar dan aktiviti outreach sepanjang tahun 2026. Usaha ini sekaligus memberi impak sosial dalam memupuk rasa sayang sesama manusia dan sayang kepada alam sekitar. Casa Kidsbook membentuk minda, membina hati dan memupuk empati. Majlis seterusnya mempersilakan pengarah projek Puan Mimi Saleh untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat bahagia Datin Mas Diana Muhammad, yang berbahagia Datin Paduka Mastura Muhammad, Yang Mulia Tunku Putri Afifah, Tunku An-Nur, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahun lepas, apabila saya menyiapkan kertas cadangan projek penerbitan buku bergambar kanak-kanak, saya memikirkan apakah cabaran terbesar dalam industri buku. Didapati 3 cabaran utama, khususnya kepada penulis baru, ialah kos penerbitan dan pencetakan, piawaian kualiti penerbitan dan cabaran promosi dan jualan. Pada waktu yang sama, kita turut berdepan cabaran hari esok yang lebih besar, iaitu perubahan iklim, tekanan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kesemua cabaran ini mendorong saya untuk menjadikan buku bergambar kanak-kanak sebagai ejen perubahan. Kebetulan, saya sudah 3 tahun membangunkan komuniti swaterbit, penulis dan ilustrator buku bergambar kanak-kanak, iaitu komuniti Swaterbit Kidsbook. Disember tahun lepas, Disember 2024, saya hantar proposal kepada Yayasan Bursa Malaysia melalui Yang Mulia Tunku Putri Afifah. Alhamdulillah, cadangan saya diterima dan pada Mei lalu, projek buku bergambar kanak-kanak bermula dengan penganjuran seminar potensi dan peluang buku bergambar kanak-kanak sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025.
Projek ini kami susun dengan 3 misi. 1, membina ekosistem penerbitan buku bergambar kanak dengan piawaian kualiti. 2, menyemai dan memupuk kesedaran kelestarian SDG kepada para peserta dan pembaca. 3, projek ini juga sebahagian daripada perusahaan sosial, iaitu social enterprise, di mana hasil jualan buku akan menampung aktiviti outreach sepanjang tahun 2026 dan pembelian alat bantu dengar. Para hadirin sekalian, dalam tempoh 6 bulan, projek penerbitan buku bergambar kanak-kanak ini mengambil konsep incubator di mana ia meliputi seminar, bengkel, mentoring, bootcamp, suntingan dan penerbitan. Bagi mencapai misi kelestarian, tema buku menggunakan kerangka 17 misi Sustainable Development Goals SDG, iaitu kesedaran sosial dan alam sekitar. Bukan hanya pada tema, kami memberi fokus pada kelestarian, malah pada proses dan pelaksanaan projek ini juga kami terapkan nilai kelestarian. 80% bengkel ini dibuat dalam talian dan kami berusaha mengurangkan penggunaan kertas, paperless, dengan menggunakan teknologi cloud secara efisien. Untuk pengetahuan semua, kami menerima 300 penyertaan. Daripada jumlah ini, 89 peserta telah menghantar 109 manuskrip yang melalui 2 kali saringan serta sesi mentoring. Dan akhirnya disenara pendekkan ke 18 buku. Kami juga menghasilkan 3 buah buku bergambar kanak-kanak khusus untuk Bursa Malaysia, iaitu berkaitan celik wang, pelaburan dan kelestarian. Menjadikan jumlah keseluruhan 21 judul buku dengan 25 penulis dan ilustrator, dan buku-buku ini diterbitkan oleh BM Resources melalui imprint Casa Kids Book. Para hadirin sekalian, 2 minggu sebelum Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini, SIBF berlangsung, kami telah menganjurkan pertandingan kulit buku tercantik. Kami menerima 1,100 undian daripada komuniti pembaca. Kulit buku yang terpilih menjadi kulit buku untuk katalog Casa Kids Books bagi tahun 2025. Sebagai pengarah projek, saya mengharapkan projek ini bukan sekadar melahirkan buku dan para penulis dan ilustrator yang berdaya saing. Lebih penting, projek ini menghasilkan impak. Saya sangat bersyukur projek ini mendapat sokongan ramai pihak, terutama yang menyokong saya dari awal. Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, MBKM, Perbadanan Kota Buku, PKB, Majlis Buku Kanak-Kanak dan Remaja Malaysia, MBBY, dan pastinya Perbadanan Pustakaan Awam Selangor, PIPAS. Saya juga terharu dengan sokongan para peserta projek ini. Buat pengetahuan para hadirin sekalian, kru yang menguruskan rerurai, pelancaran dan media adalah kru peserta daripada projek incubator ini. 15 orang, termasuk editor yang terlibat untuk semua kru. Dan ada lagi sebenarnya 15 orang kru yang tidak sabar-sabar lagi untuk memulakan aktiviti outreach. Sebenarnya, aktiviti outreach sudah pun dimulakan. Pada 12 November lepas, kami telah menganjurkan wacana kelestarian dengan kerjasama Financial Service Library, FSL. InsyaAllah pada 16 Disember ini, satu lagi wacana kelestarian dengan kerjasama UUMKL akan dianjurkan membawakan topik climate change. 13 Disember ini pula, kerjasama kami dengan Museum Kesenian Islam Malaysia untuk sesi aktiviti Read Aloud dan Craft. Dan insyaAllah 17 Disember ini bermula aktiviti kerjasama pertama Casa Kids Book dengan Adab Youth Garage. Hadirin sekalian, saya ada satu rahsia yang saya simpan daripada para penulis dan ilustrator saya. Mereka tak tahu cerita ni, dan hari ini saya akan umumkan. 2 hari lalu, semasa business matching yang dianjurkan oleh Perbadanan Kota Buku, ada 2 negara berminat untuk pelesenan hak cipta. Negara itu ialah negara Azerbaijan untuk 1 title dan negara Uzbekistan untuk 4 judul. So doakan
Semoga pertemuan pertama itu berakhir dengan ikatan yang mengangkat buku bergambar kanak-kanak dan nilai kelestarian kepersadaan antarabangsa. Hari ini, tarikh Kasa Kids Book secara rasmi bermula. Dengan sokongan semua pihak, saya percaya kita dapat memanjangkan manfaat kepada lebih ramai kanak-kanak dan keluarga di seluruh negara. Marilah kita bersama-sama berusaha mendidik, menyedarkan dan menyentuh hati kanak-kanak melalui buku bergambar kanak-kanak. Terima kasih sekali lagi atas sokongan semua. Saya amat menghargai kehadiran para tetamu, rakan-rakan penerbit, penulis, ilustrator serta semua yang memberi sokongan kepada usaha kecil kami ini. So dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan oleh pengarah projek Puan Mimi Saleh. Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan, majlis ingin mengajak para tetamu untuk menikmati persembahan sketsa yang akan disampaikan oleh anak-anak Tadika Raudatul Da'i yang bertajuk Warna untuk Faiz. Cerita ini merupakan salah satu daripada 21 tajuk buku yang akan dilancarkan hari ini. Majlis mempersembahkan Warna untuk Faiz. Ini Aiman. Setiap petang, Aiman akan bermain bersama kawan-kawan. Pada suatu hari, hai, nama saya Aiman. Jom kita main. Hai, nama saya Faiz. Saya tak boleh main. Saya tak nampak. Saya takut jatuh. Saya buta. Oh, macam ni lah Faiz rasa. Oh, tak apa. Saya janji akan jaga awak. Sejak hari itu, mereka selalu bermain bersama-sama. Terima kasih Aiman jadi kawan baik saya. Bahu saya kat sini lah. Sama-sama Faiz. Jom kita main. Jom. Ilya jadi. Nenek si bongkok 3, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Nuha. Betul. Boleh tak saya nak main juga? Boleh. Nenek si bongkok 3, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Hana Batisha. Betul. Wah, cantiknya bunga itu.
Demikian tadi persembahan sketsa Warna untuk Faiz oleh anak-anak Tadika Raudatul Da'i. Majlis mengucapkan berbanyak terima kasih di atas persembahan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh hormat ingin menjemput Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana Muhammad untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan pelancaran buku cerita bergambar kanak-kanak Kasa Kidsbook. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang dikasihi Datin Paduka Mastura, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor, Yang Mulia Tengku Puteri Afifah Tengku Anor, Ketua Impak Sosial Bursa Malaysia, Yang Berusaha Puan Mimi Saleh, Pengarah Projek Kasa Kidsbook, dan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Salam sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Pertama sekali saya ingin panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya maka bersama kita dapat berkumpul di Dewan ini pada petang ini dalam satu program iaitu pelancaran 21 buku bergambar kanak-kanak yang dihasilkan dalam tempoh hanya 6 bulan. Ini bukanlah satu usaha yang kecil, namun ia merupakan satu kejayaan besar yang wajar dibanggakan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Puan Mimi Saleh selaku pengarah projek penerbitan buku bergambar kanak-kanak yang telah berjaya menarik minat 300 penyertaan, dan hari ini kita menyaksikan daripada 300 tadi hanya 21 buah buku yang bertemakan kesedaran sosial dan alam sekitar berjaya diterbitkan. Jadi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yayasan Bursa Malaysia atas penajaan projek ini. Sokongan sebegini amatlah penting dalam memperkukuhkan ekosistem penerbitan buku tempatan, terutamanya bahan bacaan untuk kanak-kanak. Lebih istimewa, saya difahamkan bahawa inilah projek pertama seumpamanya yang berjaya dilaksanakan dalam skala besar, melibatkan begitu banyak judul dan mencungkil bakat kreatif dalam masa yang sama. Jadi kita juga sedia maklum bahawa menghasilkan buku bergambar kanak-kanak bukanlah sesuatu yang mudah. Selain berkebolehan menulis, seorang penulis itu perlu memiliki kreativiti dalam melukis dan menyampaikan mesej melalui visual. Oleh itu saya amat kagum dengan dedikasi, komitmen dan ketekunan semua pihak yang terlibat, terutamanya Puan Mimi Saleh yang telah mengemudi projek ini dengan begitu cemerlang. Apa yang lebih menyentuh hati ialah tujuan murni ini di sebalik projek ini ialah inisiatif sosial dalam melaksanakan aktiviti outreach sepanjang tahun 2026 kelak dan pembelian alat bantu dengar. Inisiatif sebegini bukan sahaja dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak, malah memberi manfaat sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Saya berharap agar kejayaan hari ini akan menjadi inspirasi kepada lebih banyak organisasi, agensi dan syarikat untuk menaja projek-projek pembukuan seperti ini. Semoga lebih banyak dana, tenaga dan idea dapat digerakkan demi kesejahteraan masyarakat kita. Akhir kata, syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat. Semoga usaha murni ini berterusan dan menjadi pemangkin kepada lebih banyak karya berkualiti untuk generasi masa hadapan.
Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran buku bergambar kanak-kanak Kasa Kids Book. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Yang Amat Berbahagia Datin Sri kekal berada di atas pentas. Dijemput Yang Berbahagia Datin Paduka Mastura, Yang Mulia Tunku Puteri Afifah dan Yang Berusaha Puan Mimi Saleh untuk sama-sama naik ke pentas bagi penyempurnaan acara gimik pelancaran. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana di atas penyempurnaan acara gimik pelancaran sebentar tadi. Dan sekali lagi, majlis meminta Yang Amat Berbahagia Datin Sri dan tetamu kehormat untuk kekal di pentas bagi menyaksikan penyerahan surat hasrat untuk bekerjasama di antara Big M Resources dengan Adab Youth Garage. Dijemput Encik Muhammad Nizam bin Syamsuddin dari Adab Youth Garage untuk menerima surat hasrat untuk bekerjasama daripada Big M Resources. Adab Youth Garage AYG merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang aktif sejak 2013 dan berterusan hingga hari ini dengan pelbagai usaha pembangunan kanak-kanak, belia dan komuniti setempat melalui penyediaan pusat-pusat interaksi belia khususnya kepada golongan rentan. Kini, AYG telah berkembang sehingga berjaya mewujudkan 15 buah pusat interaksi belia. Seterusnya, dipersilakan Puan Mimi Saleh untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana Muhammad. Diikuti penyampaian cenderamata kepada Datin Paduka Mastura Muhammad. Dan seterusnya, penyampaian cenderamata kepada Yang Mulia Tunku Puteri Afifah Tunku Anur. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mimi Saleh di atas penyampaian cenderamata itu tadi. Majlis selanjutnya menjemput para editor naik ke pentas untuk sesi bergambar bersama tetamu kehormat.
Terima kasih kepada semua editor. Seterusnya dijemput semua penulis dan ilustrator Casa Kids Book naik ke pentas untuk sesi bergambar. Terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana dan para tetamu kehormat dan barisan penulis. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua tetamu, terutama kepada Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana Mohamad di atas kesudian menyempurnakan majlis pelancaran buku cerita bergambar kanak-kanak Casa Kids Book pada hari ini. Dari Serendah ke Pekansari, beli swasta di Kota Linggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sebelum mengundurkan diri, saya Effie Sufi mewakili seluruh kru Casa Kids Book memohon maaf andai ada kekurangan mahupun kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Sebelum berpisah, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Mimi Saleh untuk mengiringi dan mempersilakan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Mas Diana Mohamad serta para tetamu kehormat ke ruang jamuan yang disediakan.
Dengan itu, semoga kita bertemu lagi dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.